Bab ma jaa fi sya'ni al-hasyr. Bab yang datang ia pada menyatakan hal ehwal berkumpul di padang mahsyar. Hal ehwal tu maknanya keadaan. Orang Melayu ni sebut hal ehwal ni apa? Hal ehwal lah. Padahal keadaan. Baik, hadisnya an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamah huffatan uratan ghurlan kama khuliqu. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim wa yu'khadhu min ashabi birijalin dhatal yamin wa dhatal shimal. Fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum fa aqulu kama qala al-'abdu salih in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Hadis yang hasan lagi sahih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan. Dikumpulnya manusia pada hari kiamat tiada berkasut, uratan bertelanjang kulub, ghurlan kemudian dijadikan mereka itu dalam keadaan hufatan uratan ghurlan kama khuliqu, seperti mana awal-awal dijadikan mereka. Manusia ni bangun dibangkitkan di hari kiamat macam baru lahir dulu. Kasut tak pakai, baju tak pakai, pom tak pakai. Kama seperti mana khuliqu, seperti mana awal-awal kejadian mereka. Awal-awal dilahirkan. Macam tu. Sebab tu dulu ada orang ditangkap khalwat 2-3 pasang dalam satu rumah. Semua tak pakai baju apa, cikgu kamera. Bila pegawai penguasa tanya, kenapa hampa buat lagu ni tak pakai apa semua ni? Dia kata, besok di hari kiamat pun tak pakai juga. Eloklah. Ya. Macam-macam perangai manusia kan. Dia kata, praktislah daripada sekarang. Eloklah tu Kak Som. Baik. Maka dibacakan ayat Al-Quran, thumma qara'a kama bada'na awwala marrah. Bukan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilun. Maka dibacalah ayat sebagaimana kami memulakan pada awal kejadian, kami kembalikan akan dia atas janjian atas kami bahwasanya adalah kami akan memperbuatnya. Satu. Adakah semua bertelanjang? Tidak. Ada yang dapat pakaian. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahimu. Dan awal-awal orang yang diberi pakaian daripada sekalian makhluk ialah Nabi Ibrahim. Manusia pertama yang akan mendapat pakaian di hari kiamat ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa yu'khadhu min ashabi birijalin. Dan diambil setengah daripada sahabat-sahabatku yang laki-laki yang di kanan. Zatal yamin. Dan daripada yang sebelah kiri. Wa zatal shimal. Fa aqulu ya rabbi ashabi. Maka aku pun berkata, ya Tuhan,
mereka ini sahabat aku. Lalu fayuqalu, dan dikatakan kepada aku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka itu selepas kematian engkau. Innahum la yazalu murtaddina ala aqabihim. Bahwasanya mereka itu sentiasa mundur atas belakang mereka itu sejak bercerai daripada engkau. Fa aqulu kama qala al-'abdu salih. Maka aku berkata sebagaimana berkatanya hamba-hamba yang soleh. Jika engkau mengazabkan mereka, bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampunkan bagi mereka, bahwasanya engkau itu adalah maha mulia lagi maha bijaksana. Hadis yang sahih. Faham ke Kak Som? Saya pun tak faham. Saya kita hurai cerita tentang orang-orang yang diangkat daripada kanan dan kiri Nabi. Padahal mereka itu sahabat Nabi. Di hari kiamat tengah duduk beratur tu, malaikat mai ambil mereka pergi tak tempat lain. Lepas tu Nabi tanyalah, dia orang ni sahabat aku, dia ni umat aku, kenapa yang diangkat jauh daripada aku? Maka malaikat pun kata kepada Nabi SAW, engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat selepas mereka bercerai dengan engkau. Kita tengok sekali lagi. Baik. An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innakum muhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Hadis yang sahih. Daripada Bahs bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya. Dia sebut situ nenek, bahasanya ialah datuk. Jaddihi itu maknanya datuknya. Jad tu mana? Datuk. Kalau perempuan, jaddah. Kalau lelaki, jad. Kalau perempuan, jaddah. Kalau rasa tak suka, tambah haram. Nah. Okey. Jad tu maknanya datuk. Datuk laki-laki namanya jad. Jadi tok wan di belakang tu boleh panggil lah jad. Panggil suruh cucu panggil jad. Baik. Katanya aku mendengar Nabi SAW bersabda, bahwasanya sekalian kamu akan dikumpulkan dengan berjalan kaki. Dan ada yang menunggang. Dan ada yang dihela. Dihela tu makna diheret dengan muka sekalian kamu. Ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kenderaan, ada yang berjalan dalam keadaan diheret wajahnya di hari kiamat. Hadis yang kita baca ini juga adalah hadis yang sahih. Ketahuilah kiranya, hai saudaraku, tidak syak lagi semua kita akan dikumpulkan kembali di padang mahsyar. Bukan setakat manusia yang akan dikumpulkan, bahkan semua makhluk, daripada jin, daripada manusia, daripada malaikat, daripada binatang, makhluk akan dikumpulkan semula. Yang dikumpulkan bukan setakat orang saja, cikgu Cameron. Jin pun kumpul sekali. Bayang duduk di hari kiamat kita ni, duk bersekuali dengan jin. Macam mana rupa, keadaan macam-macam. Maka dikumpulkan manusia itu ada macam-macam derajat. Ada yang diberi pakaian, ada yang bangkit daripada kubur, bertelanjang, tak diberi pakaian. Maka demikianlah tersebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Isa At-Tirmidzi. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yusyarun nasu yaumal qiyamati huffatan urratan ghurlan kama khuliqu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan manusia di hari kiamat berjalan tiada berkasut dan tiada bercerpu. Tak ada kasut, tak ada topi, tak ada apa berjalan. Lagi bertelanjang bogil, tiada berpakaian. Lagi kulub zakar, yakni tiada bersunat sebagaimana keadaannya mula-mula mula-mula diterbitkan daripada perut ibu. Pakaian tak ada, kasut tak ada, apa lindung panas, topi apa pun tak ada. Bangkitlah masing-masing di hari kiamat. Tak malu ke Ustaz? Masa tu tak ada fikir siapa. Duk fikir diri sendiri. Masa tu bukan macam sekarang ni kat Som. Sekarang ni Allah terselak betih tu pun tu beliak mata Pak Haji tu. Opah tu naik motor pergi surau. Pak Haji duduk atas motor. Tengok betih opah tu. Dia 78, opah 70. Pun jadi. Pasal apa? Pasal manusia. Jangan kita kata manusia ni tak ada nak. Manusia. Sebab ada orang yang jadi lembut. Mak andam yang lembut. Lelaki tapi lembut. Duk solek pengantin perempuan. Kita ingat dia tu macam perempuan, padahal dia jantan. Ada nafsu tak dia? Silat-silat ditoron yang mengantin tu. Faham ditoron tu apa? Sudah. Tu kena ingat tu. Laki-laki tetap laki-laki. Jantan tetap jantan. Walaupun perwatakannya adalah macam perempuan. Nafsu dia ada. Tak percaya bagi dia menikah. Tiap-tiap tahun beranak. Cuma cara dia saja buat-buat jadi macam orang perempuan. Dah kata laki tu laki lah. Baik, kemudian. Demikianlah tersebut dalam hadis tadi, tidaklah orang yang dibangkitkan itu daripada kuburnya ada kekal bersama-samanya pakaiannya yang dibawa daripada kapan. Dia kata walaupun kita dah mati hari tu semua di kapan tu tak bangkit dah. Yang bangkit orang. Dan tidaklah pula hidupnya seperti mana masa hidupnya. Kalau hidup dulu potong kaki, nanti di hari kiamat, kaki dah ada. Kalau hidupnya di dunia dulu tangan tak ada, dibangkitkan nanti tangan ada. Kalau dulu hidupnya matanya buta, di hari kiamat, celeklah balik dia. Allah Ta'ala bagi satu, dia ambil satu, tapi dia bagi hak lain. Tu kena ingat tu. Orang buta, Allah bagi dia tak nampak buta matanya. Tapi Allah bagi dekat dia jari-jari yang halus. Jari-jari yang halus. Ujung jari dia tu. Sebab tu dia boleh baca tulisan Braille. Tulisan Braille tu, jari dia sangat seni. Hanya orang buta je boleh baca Braille tu. Kita hak celek ni tak erti baca sebab jari kita biasa. Tapi orang buta, Allah tak bagi nampak. Allah bagi jari dia sangat sensitif. Sebab itu orang yang buta, dia boleh kenal kita bila bersalam. Bila dia pegang. Dia mata buta, dia pegang tangan laki. Dia boleh tahu ni laki dia ke? Ni bukan laki dia. Sebab tu kita ni katalah isteri kita buta. Katalah isteri kita buta. Isteri orang tu buta. Suami dia tak ada pergi kerja. Perompak masuk dalam rumah dia. Abang kata, abang, dia pun pegang kita. Dia pegang tu bukan dia percaya. Dia test. Dia tahu. Tak mana parut dia boleh tahu. Parut di tangan ni pun dia boleh kenal. Mana dia parut, mana dia tak parut. Sebab tu dia pegang tangan dia salam tu. Dia pegang. Dia tahu. Ni bukan laki aku sebab tak ada parut. Ni Allah Ta'ala bagi pada orang buta. Keistimewaan. Jadi kalau Kak Samsiah nak keistimewaan macam tu, minta buta.
Tak nak ya. Jadi pegang saja pun dia boleh kenal. Sebab tu kita jangan cakap dia tak nampak. Memang dia tak nampak tapi dia pegang hang, dia tahu hang bohong. Dia tahu hang menipu, dia tahu hang menyamar. Tangan ni Allah Taala bagi pada orang buta. Ni hebat ciptaan Tuhan ni. Kita kata dia buta, tak, dia ada kelebihan tang lain. Salah satu kelebihan orang buta, Allah Taala bagi dekat dia sensitif kepada hujung jari dia ni, sangat sensitif. Dia boleh tahu. Baik, kemudian. Dan katanya dia keluar daripada perut macam ibunya, cukuplah ada kejadiannya. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kemudian dibacalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sepotong ayat Al-Quran. Akan menjadi saksi. Sabdanya itu kira-kira makna Al-Qurannya begini. Sebagaimana kami mulakan pada awal kejadiannya, niscaya kami kembalikannya hidup seperti dahulu. Iaitu bukanlah keluar manusia daripada perut ibunya tidak ada berpakaian dan berkulup zakarnya. Demikianlah kami bangkitkan manusia itu daripada kubur. Kami kembali menjadikan hidup semula itu sebagai satu janji yang pasti disempurnakan. Bahawasanya adalah kami memperbuatnya. Yakni menjadikan dia kembali daripada tiada kepada ada. Sabda Nabi wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahimu. Dan orang yang mula-mula diberi pakaian daripada sekalian makhluk ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maknanya bukan semuanya duduk di hari kiamat tu cikgu, semua tak pakai apa. Ada yang dapat pakaian. Orang yang mula-mula mendapat pakaiannya ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka soalan dia pula, kenapa yang Nabi Ibrahim dapat dulu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan penghulu pada segala manusia, pada segala nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dapat dulu pula? Baik, mula-mula orang yang diberi pakaian pada hari kiamat. Sesungguhnya dengan sepotong hadis ini dapatlah diketahui bahawa manusia yang pertama diberikan pakaian ialah Nabi Allah Ibrahim. Gelarnya apa? Gelarannya Khalilullah. Apa gelarannya Kak Som? Khalilullah. Apa makna Khalil? Kekasih. Kekasih Allah. Dia dapat jadi kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim diangkat kedudukan dia, dipanggil kekasih Allah? Salah satu sebabnya Nabi Ibrahim tidak pernah makan seorang-seorang. Dia rajin buat jamuan, dia rajin menjamu orang makan, dia pasti bagi orang makan. Maka dengan sebab dia rajin bersedekah makanan, maka dia diangkat darjat menjadi kekasih Allah. Kita ni macam mana nak diangkat jadi kekasih Allah? Tak pernah memberi makanan, duk nganga tunggu orang bagi. Kan? Duk tunggu orang je. Time orang nak sarapan, dia pun datang. Assalamualaikum. Buat apa tu? Dapat cokodok kat dia. Saat lagi tengah hari dia main, lenggok. Hai, buat apa Som? Masak, makan. Marilah masuk, makan sekali. Ya Allah, dah kau panggil kau masuk dah Som. Astaghfirullahaladzim. Saat lagi tunggu petang, saat lagi pula. 6:30 dah lenggok. Apa tu nak? Goreng keropok. Belasah kat dia keropok. Sebotol tu tinggal setengah sos. Ni bukan orang seni lah. Ni di Afrika. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ubah perangai kita. Jangan waktu orang lain makan, kita nampak muka. Waktu orang lain masak, kita mulalah duk ngenden kat dia. Bila nak jadi kekasih Allah? Ubah dalam diri kita. Kalau buat cucur, banyak sikit. Lebih 2-3 biji, hantar orang sebelah. Buat gulai, lebihkan kuah dia.
Masak, bola mangkuk, bagi orang sebelah. Bagi orang sana, bagi orang sini. Kalau malas nak bagi, panggil dia mai. Dia duduk seorang. Yang lain balik kampung. Kita tak balik dengan dia. Panggil dia mai. Mai lah mezah makan. Lama tak sebut Cik Hamzah kan. Sian Cik Hamzah. Siapalah masak kat dia. Jadi budayakan kita ni suka sedekah makan pada orang. Belanja makan pada orang. Mudah-mudahan jadi kasih Allah pada kita. Nabi Ibrahim jadi kekasih. Dia dapat pakaian di hari kiamat. Jadi kita ni kalau nak berpakaian juga macam Nabi Ibrahim, salah satunya itu lah. Jangan duk makan karipak dalam kelas. Tak lah pakai purdah. Orang tak nampak dia. Macam tak ada bau. Baik, kemudian. Sebab tu ada orang dia datang, dia bawa cerek, dia bawa teh tarik, bawa kopi. Tak gelas satu cerek. Tak, siapa datang main minum free, makan. Tiap hari dia buat. Tiap hari sedekah teh tarik, teh. Hak minum tu pun tiap hari. Cukup setahun tak ada kaki. Yang minum tak ada kaki. Jadi tuan-tuan bawa lah apa benda hak boleh sedekah pada orang. Mudah-mudahan kita ni, kami Sakimi, mailah rumah teman. Jadi mudah-mudahan Allah sayang dekat kita. Mudah-mudahan kita pun jadi macam Nabi Ibrahim. Orang yang dapat pakaian di hari kiamat. Baik. Maka di sini boleh datang kemusykilan. Mengapa Nabi Allah Ibrahim dulu diberi pakaian? Mengapa bukan daripada Nabi Muhammad? Padahalnya Nabi Muhammad lebih martabat daripada sekalian Rasul. Maka dijawab oleh setengah ulama. Yang pertama, bukannya diberi dahulu pakaian kepada Nabi Ibrahim daripada makhluk, yakni masuk diberi dahulu daripada kita. Bahkan maknanya diberi dahulu daripada makhluk selain Nabi kita. Itu maksudnya. Selain daripada Nabi Muhammad, orang yang pertama mendapat pakaian ialah Nabi Ibrahim. Mana orang yang awal dapat ialah Nabi Muhammad. Tapi Nabi ni dia baik. Dia tak sebut pun saya yang mula-mula dapat. Dia tak cerita. Yang dia cerita Nabi Ibrahim mula-mula dapat. Ini waraknya Nabi kita. Dia tak membesarkan diri ni. Padahal dia tu penghulu daripada sekalian Nabi. Takkan dia tak dapat. Tapi dia sebut mewakili. Dia tu ketua. Jadi dalam ramai-ramai ni yang paling awal dapat Nabi Ibrahim. Macam saya lah duduk di atas. Okey, air mineral dah ada dah. Dah air mineral untuk saya. Tisu pun dah ada dah. Tapi saya akan sebut, okey, bagi Kak Som dulu. Air mineral ni bagi Kak Som dulu. Adakah Kak Som dia yang dapat paling awal? Dah, hak saya tu dah ada dah. Tapi bila sebut nak bagi hak lain biasa ni, bagi Kak Som dulu. Itu maksud dia. Maka kita pun menyembang di bawah Kak Som dapat dulu. Padahal dah hak atas dapat dulu. Serupalah dengan Nabi ni. Yang akan dapat dulu pada semua ni Nabi Ibrahim. Padahal dia dapat dah. Baik, kemudian. Dan kata setengah ulama betul. Nabi Ibrahim dapat dulu. Sebab didahulukan memberi kepada dia kerana memuliakan dia sebagai nisbah kepada sekalian bapa manusia ni. Ialah Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan yang kata dia sebab didahulukan diberinya pakaian pada Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim adalah orang yang awal-awal memberi makan kepada orang fakir. Macam-macam pendapat. Salah satu pendapat dia kata yang Nabi Ibrahim dapat pakaian di hari kiamat sebab amalan dia ketika hidup dalam dunia dulu dia sentiasa memberi makanan kepada orang-orang fakir, maka dia dapatlah. Jadi semua pendapat tu betul. Semua betul yang belakang. Jadi kita ambil je manfaat. Apa cara Nabi Ibrahim mendapat pakaian di hari kiamat? Salah satunya ialah bersedekahnya Nabi Ibrahim
yakni memberi makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, itu adalah kegemaran ataupun amalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian tadi Nabi cerita tentang orang yang dapat pakaian di hari kiamat. Lepas Nabi cerita tentang orang yang dapat pakaian di hari kiamat, Nabi SAW cerita pula tentang sahabat-sahabat yang banyak minum di Telaga Kausar. Wa yu'khazu min ashabi birijalin zatal yamin wa zatal shimal. Dan dipegang orang dengan beberapa orang sahabatku pada masa orang-orang ramai masuk minum di telaganya atau di padang mahsyar. Maka aku lihat di dalam itu sudahlah beberapa orang sahabat aku tiada diberi malaikat masuk minum. Dipegangnya daripada belah kanan, dipegangnya daripada belah kiri. Depa ni nak minum air Kausar. Elok nak masuk minum Telaga Kausar, malaikat pegang kanan, malaikat pegang kiri, hang tak boleh masuk. Kena tahan immigration. Oi, kita kalau di dunia ni kena tahan immigration apa rasa? Tak ada darah oh. No. Pergi balik umrah cok pasport, orang lain lepas, Kak Sum tak lepas. Toreh muka ni kering, tak ada darah. Tak ada darah. Oh, pasal apa pula ni? Kawan-kawan lah, aku tak boleh tunggu kamu Sum. Kan kau terbang tinggal aku. Tergedek-gedek di bawahnya. Back ke rumah. Tinggal kita seorang. Ni yang kata kawan ni. Kawan. Kalau kawan betul-betul dia tunggu balik tu. Tengah duk tunggu main pegawai immigration pula. Ajar. Roh. Dia halau kita. Dia tak bagi tunggu. Dia halau kita. Roh. Tinggal jasad kita. Dia hambat roh tinggal jasad. Tu baru tak lepas nak cok pasport immigration. Saya ingat dulu tahun 90-an saya pergi. Ada satu makcik tu duduk penuh. Dah lepas dia tak lepas. Saya last sekali nak pastikan semua orang lepas. Saya tanya kat dia kenapa kak? Demel suruh tunggu sini. Tunggu lama. Demel semua dah pergi. Makcik tak ada pergi lagi apa untuk Arab. Menung dia nak menangis. Tak menangis nak sedih. Tak sedih. Saya pun pergi tanya kat kaunter. Apa masalah makcik ni? Dia kata tunggu pegawai datang. Tunggu pegawai datang. Saya pun tunggu sekali. Barulah ada darah sikit makcik tu. Barulah ada darah muka ni. Tidak pucat lesi tu. Jadi pegawai tak lama tu patut datang. Bawa pasport makcik ni. Mai tanya dekat dia. Saya tanya betul ke? Betul. Betul. Saya pun kata kat pegawai Arab tu. Betul. Dia cuma tanya nama. Makcik tu nama Don. Makcik Don. Dia tanya nama awak Don? Ya. Saya kata betul nama dia Don. Tak apa. Yang tu je celaka betul tu Arab ni. Dia nak pastikan nama makcik tu Don. Pasal Don tu nama jantan. Kat perempuan dia pun heran. Makcik perempuan nama lelaki. La ilaha illallah. Kesian dekat makcik tu. Hanya masalah nama. Dia tak puas hati. Bayangkan tuan-tuan. Besok di hari kiamat. Besok apa pula lah. Ya Allah nak sangkutkan kita di sana. Apalah yang duk sangkut. Hutang ke? Hutang dengan orang ke yang menyangkut-mangkut kita? Mengata dekat orang ke? Putus silaturahim dengan orang ke? Kita duk kata dekat laki kita ke? Duk marah ke laki, marah ke isteri. Yang tu lah yang banyak duk sangkut kita. Okey, banyak sangkut. Jadi selesaikan siap-siap sangkut tu. Takut bila sampai di padang mahsyar. Elok nak minum air, malaikat sangkut. Dia pegangnya tangan kanan, pegang tangan kiri, campak je jauh. Kita ni kalau dapat minum Telaga Kausar, tidak akan lagi dahaga buat selama-lamanya. Duduk di padang mahsyar beribu tahun tak dahaga dah, cikgu.
Duk di dalam syurga pun tak ada harga dah. Dapat Telaga Kausar ni, lega lah. Elok nak minum, malaikat halau. Maka bila sahabat tadi, Nabi nampak, Nabi tanya, ya Tuhanku, sahabat aku ni sahabat aku ya Allah, ya Rabbi, ashabi. Dia kata, wahai Tuhan, ini adalah sahabat-sahabatku. Mengapa dipegang akan dia? Aku kenal dia pada masa dalam dunia berdamping dengan aku, bersama-sama dengan aku dalam Islam. Mengapa ditahan akan dia daripada minum air telagaku? Maka dijawab orang pada masa itu akan sabdaan Nabi dengan katanya, ya Muhammad, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apa yang diperbuat mereka itu selepas engkau meninggal. Innahum la yazalu, sesungguhnya dia kata, jangan kamu tidak tahu, sesungguhnya mereka itu sentiasa mundur ke belakang. Murtadin tu maknanya duk patah balik, riddah, patah balik ke belakang, ala aqabihim munzu fa'araqtahum, semenjak mereka bercerai dengan kamu, maknanya bercerai nyawa, mati. Mereka kembali ke belakang, meninggalkan ajaran agama. Maka golongan ini dicampak, ditarik, dihalang daripada minum air Telaga Kausar. Baik. Tadi Nabi cerita golongan yang pertama mendapat pakaian di padang mahsyar. Golongan yang kedua pula Nabi sebut orang-orang yang tak dapat diberi minum pada hari kiamat. Dah elok nak beratur nak minum Telaga Kausar, tak dapat pula. Masalah. Menurut jalan yang tiada betul. Menurut jalan yang tiada sebenar tu maknanya ialah menurut jalan yang tiada sebenar, jalan yang tak betul. Sesungguhnya dengan sepotong hadis di atas menunjukkan adanya sahabat Nabi yang tiada berjalan pada jalan yang betul. Siapa dia? Siapa dia orang yang hidup di zaman Nabi? Yang hidup di zaman Nabi, yang bersama dengan Nabi, tapi hidup dengan jalan tak betul. Yakni golongan yang selepas Nabi wafat, nampak temberang mereka. Nampak tembelang mereka. Nampak perangai sebenar mereka. Yang pertama kata ulama, yang disebutkan di sini ialah orang-orang munafik yang semasa hidup di zaman Nabi menampakkan diri mereka tu macam orang Islam bersama-sama Nabi. Tetapi selepas Nabi wafat, dizahirkan mereka itu akan murtadnya. Golongan pertama. Bila Nabi mati, mereka isytihar, mereka tak Islam. Bila Nabi wafat, mereka tak nak bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka berlepas diri daripada ikatan Islam. Maka golongan ini, golongan pertama yang dimaksudkan sebagai yang akan dihalang daripada minum Telaga Kausar. Yang kedua, beberapa orang sahabat Nabi yang jadi besar hatinya, yang menjadi takabur ia selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hidup mereka senang, lenang, kaya raya, maka mereka menjadi riak dan sedar tak sedar mereka telah jadi murtad. Golongan yang kedua yang duduk di zaman Nabi, bersama Nabi, bila Nabi wafat, mereka bertukar. Pasal apa bertukar? Pasal dapat harta. Jadi kaya, jadi raya, jadi sombong, jadi riak. Maka golongan ini tak akan dapat minum air daripada Telaga Kausar. Yang ketiga. Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih inna tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka berkatalah aku pada waktu aku mendengar berkata orang itu sebagai berkata hamba-hamba Allah yang saleh, iaitu Nabi Isa alaihi salam pernah berkata di dalam Al-Quran, Allah sebutkan. Kira-kira maknanya begini.
jika sekiranya engkau mengazabkan mereka itu, ya Tuhanku, maka bahawasanya mereka itu adalah hamba-hambamu. Maka apakala orang-orang itu adalah hambamu, tiadalah boleh siapa menyalahi apa perbuatanmu. Jika fardu takdirnya, engkau ampunkan bagi mereka itu akan segala dosanya, maka engkaunya Tuhan itu yang maha mulia lagi maha pandai, tiada mengurang akan kemuliaanmu dan tiada yang melebihkannya. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maka teringatlah Nabi Isa pernah berkata, Nabi Muhammad sebut bila dia tengok umat dia dihalang daripada minum telaga Kausar, maka Nabi pun mengulangi balik kata-kata Nabi Allah Isa, ya Allah, kalau engkau nak mengazabkan mereka, itu adalah hak engkau. Sebab mereka itu adalah hamba engkau. Tetapi alangkah, ya Allah, aku mohon pada engkau, alangkah kiranya, ya Allah, engkau ampunkanlah mereka. Sesungguhnya engkau itu adalah maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetap Nabi doa. Ni yang kata baiknya Nabi ni. Ya Allah, kalau kau nak azab mereka, tu salah mereka, ya Allah. Mereka tu pun hamba engkau, ya Allah. Perbuatan mereka itulah yang menyebabkan kau murka pada mereka. Tetapi kalau kau nak ampunkan mereka, ya Allah, itulah engkau yang maha gagah lagi yang maha bijaksana. Ini doa daripada Nabi Isa, dibaca pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ni juga kita baca bila kita sembahyang mayat. Bila kita baca talqin. Doa atas kubur tu imam baca talqin pada hak dalam. Ya Allah, kalau engkau seksakan dia di dalam kubur itu kerana perbuatannya. Tetapi ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kiranya kau ampunkanlah dia, ya Allah. Ini doa. Kita duk baca talqin tu. Baik. Berjalan di atas muka di padang mahsyar. Sesungguhnya berhimpun manusia di padang mahsyar. Macam-macam keadaan dia. Macam kita hari ni, macam-macam tak muka. Macam-macam. Baju macam-macam. Macam-macam. Di dunia ni macam-macam. Rambut macam-macam. Telinga macam-macam. Hidung macam-macam. Semua macam-macam. Macam itulah macam-macamnya manusia berjalan di padang mahsyar. Ada yang naik kereta sekarang, ada naik bas ekspres, ada naik ETS, ada yang naik basikal, ada yang naik basikal elektrik, ada yang naik motor, ada yang naik kuda, ada yang naik lembu. Kenderaan dalam dunia ni. Di hari kiamat, manusia berjalan pun macam-macam keadaan. Dibangkitkan manusia itu mengikut amalan masing-masing. Tersebut di dalam hadis ada yang berjalan kaki. Ada yang menunggang tunggangan. Ada yang berjalan dengan muka. Diheret dengan muka. Bermula hadis ini adalah hadis yang sahih. Berjalan di atas muka, bagaimanakah terupanya pada akal? Sesungguhnya berjalan di atas muka di padang mahsyar. Ada riwayat daripada hadis Nabi dan ada disebut di dalam Al-Quran. Katanya begini. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ayuhsyarul kafir ala wajhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyum syiyahu ala wajhi. Qala Qatadah. Hina balaghah bala wa izzati rabbina. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Sekalian orang yang dikumpulkan mereka itu atas mukanya menuju kepada neraka Jahannam. Adakah yang dikumpul
yang berjalan dengan muka ni ya Rasulullah, adakah hanya orang kafir? Bagaimanakah rupa yang demikian? Nabi SAW menjawab pertanyaannya itu. Katanya, tidakkah Tuhan yang menjalankan kafir dengan dua kakinya dalam dunia, berkuasa ia menjalankan akan di atas mukanya? Kata rawi, bila didengar sahabat Nabi yang demikian, namanya Qatadah. Lalu berkatalah ia pada waktu sampai khabar ini, bahkan amat berkuasa Tuhan itu demi kemuliaan kami. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Nabi ni bertanya, macam mana nak berjalan dengan muka? Adakah yang akan berjalan dengan muka di hari kiamat ini orang kafir, ya Rasulullah? Macam mana mereka nak berjalan dengan muka? Maka Nabi menjawab, orang kafir dalam dunia ni Allah jadikan berjalan dengan dua kaki. Rijlaini, dua kaki. Susahkah bagi Allah nak bagi manusia ni berjalan dengan muka di hari kiamat? Tak. Bila Allah kata dihela mukanya, dihela. Macam mana rupanya, bayang sendiri. Jangan kita membayangkan Tuhan ni macam kita. Nabi Isa diangkat. Ulama-ulama bincang. Bila dia nak disalib, nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa. Angkat tu maknanya apa? Ada yang kata diangkat ke langit. Sebab tu Nabi Muhammad dalam Isra' dan Mi'raj bertemu Nabi Isa, Nabi Yahya di langit kedua. Maka katanya Nabi Isa ada di langit. Sebab Nabi Muhammad jumpa. Ulama-ulama lain bincang pula. Nabi Isa belum mati, Nabi Yahya dah mati. Macam mana boleh jumpa di langit kedua pula? Maka ulama-ulama lain menjawab, Nabi Isa diangkat pada satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada kedudukan yang mulia. Di mana? Wallahu a'lam. Sebab itu ulama-ulama bincang, diangkat Nabi Isa tu apa makna? Adakah diangkat ke langit, kemudian diturunkan semula bila dekat nak kiamat? Ada yang kata bukan diangkat ke langit, tetapi diangkat sesuai dengan kedudukan Nabi Isa, dengan kemuliaan Nabi Isa, dengan kekuasaan Allah. Habis itu Ustaz, kalau Nabi Isa duduk di situ, macam mana nak makan dia, nak hidup dia, oksigen? Itu kamu orang biasa. Orang biasa ni nak makan, nak menterdarah, nak minum, nak oksigen. Sebab kita bukan Nabi. Ni Nabi, dia tak sama dengan kita. Nabi ni ada dua sifat kat Som. Satu sifat manusia, satu lagi sifat kenabian. Sifat kemanusiaan satu, sifat kenabian satu. Sifat kemanusiaan tu apa? Demam, sakit, gembira, suka, sedih, lapar, ngantuk. Itu sifat manusia. Satu lagi sifat kenabian. Yang ni yang tak sama dengan kita ni, Cikgu Cameron. Pasal dia Nabi. Kita seorang, dua orang, tiga orang menikah. Nabi banyak. Sebab dia Nabi. Nabi boleh naik ke langit. Saya ni nak naik ke restoran langit-langit pun tak boleh. Sebab dia Nabi. Awak siapa? Jadi jangan kita membayangkan Nabi dengan kita tu sama pula. Dia ada sifat kenabian tu. Baik. Bab yang keempat. Bab maja'a fil ard. Bab yang datang ia pada menyatakan al-ardi, pertunjukan amalan kepada Tuhan. Terima kasih pada Esah Zahari, Zainun Abdul Rahim, Jamilah Hamzah yang bersama dengan kita pada pagi ini di dalam ruangan FB kita. Terima kasih Junaidah Daud. Terima kasih semua. Baik. Kita tengok hadis yang pertama. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yu'radun nas yaumal qiyamah thalatha aradatin. Fa amma ardatani fajidalun wa ma'adhirun. Wa amma al-aradatu thalithah fa 'inda dhalika tatiru as-suhuf fil aidi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Daripada Abi Hurairah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan manusia pada hari kiamat 3 pertunjukan. 2 pertunjukan maka perintah dan uzur. Dan 1 lagi pertunjukan yang ketiga, maka pada waktu itu terbanglah surat-surat pada tangan. Siapa yang ambil dengan tangan kanan, siapa yang ambil dengan tangan kiri. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nukhishal hisaba halaka. Qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala yaqul fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dhalikal ardu. Hadis yang hasan lagi sahih. Faridah Haji Ahmad, saya masak tom yam ayam. Mehlah datang rumah saya. Okey, makan tengah hari. Baik. Daripada Aisyah, banyaknya hadis kat semua. Jenuh baca. Hak saya di atas ni jenuh baca, hak di bawah pula jenuh tidur. Nak ngabihkan hadis ni. Sengguk. Katanya aku mendengar Nabi SAW berkata, siapa-siapa yang dihaluskan hisabnya. Dihaluskan hisab tu maknanya detail. Didetailkan hisab. Ni masalah. Ni masalah ni. Kita nak kalau boleh hisaban yasira. Kena dia pergi bilik sebelah. Dia tengok pegawai immigration. Custom. Sudah. Yang orang lain semua lepas ke kanan. Kita pula ada suruh pergi ke kiri. Pergi ke kiri, anjing ada seekor. Pegawai ada 2 orang. 3 orang. Dia suruh kita buka beg dia. Tak ada nak buka, anjing main hidu lah. Dia buka satu. Lepas tu dia pegang mai polis perempuan pula mai raba kita. Pegang sana, dia pegang sanggul dia picit. Ni apa ni? Rambut. Buka. Rupa kentola. Makcik ni botak. Nak bagi kata rambut tu ada sanggul buh lah kentola. Dia tanya pula, pasal apa buh kentola kat rambut hang? Jawab pula. Buka pula ada pin kat sini satu, pin sini satu. Paku kat tudung atas ni satu. Tarik pula paku ni apa? Makcik Pontianak. Ya. Sampai jarum pun dia tanya ni kat Somoy. Susah hatilah kita. Dia ambil benda tu pula, lalu kat dada. Tek. Naik lagi sekali. Tek. Bunyi tang dada pula dah. Dia suruh buka pula, rupanya bra ada besi lah. Pak siapa yang pakai bra ada besi? Menjawab pula. Sudah. Lepas tu dia cek satu-satu pula. Itu kalau pergi ke Australia. Dia suruh baris pula. Tak beg di bawah. Anjing sekok sama tinggi dengan pinggang kita. Duk seduh bau beg. Kita ni jegih mata kat anjing. Anjing pun jegih kat kita balik. Kawan kita dah lepas. Dah duduk dekat dengan kat depan dah. Duk tunggu bas nak ambil dah. Duk tunggu mana som. Kalau ada orang yang baik, dia tunggu dekat depan tu. Mana som. Tapi jenis kawan, tinggal kawan. Bas dah sampai, biar aku ambil dulu. Aku nak cop seat depan.
Sagi kalau lambat seat belakang. Itu perbandingan dalam dunia. Di hari kiamat besok agak-agak ada tak kawan kita tunggu kat depan tu. Syurga memanggil-manggil. Agak-agak ada tak aku tunggu kamu som walaupun syurga dah terbuka. Tapi aku kata tak nak masuk dengan som juga. Tak ada, dia tinggal kita terus. Yang tunggu kita Nabi Muhammad. Tu macam mana kita tak sayang pada Nabi. Hak lain ni tak tahu keadaan ni. Maka kita ni pun bila dah duduk di situ, siapa-siapa yang dihalus hisapnya, binasalah dia. Tu dia. Celakalah dia, habislah aku. Dapat bergambar dengan Ustaz Ahmad pun dah okey sangat-sangat dah. Mun mai semua kata, "Oh, seronoknya Ustaz Ahmad." Okey. Baik. Dan adapun mereka yang diberi kitab dengan tangan kanannya, maka lagi akan dihisap dengan hisap yang sedikit. Siapa dia yang selamat? Orang yang mendapat kitab dengan kitab belah kanan, dia akan mendapat catatan, dia akan mendapat perkiraan yang sedikit, hisap yang sedikit, hisaban yasira. Baik, kita lihat muka surat 50. Kita lihat satu-satu huraian dia, insya-Allah. Panjang hadis ni banyak. Okey. Muka surat 49. Muka surat 49. Ketahuilah kiranya wahai saudara, adalah sekalian manusia ini dibawa ke hadapan Allah Ta'ala kerana mau ditunjukkan semua amalan yang dia buat ketika hidup dalam dunia. Kenapa yang kita akan dibawa depan Tuhan? Sebab nak ditunjukkan apa yang telah kita buat dalam dunia. Dan ada jenis pertunjukan ni ada 3. Pertunjukan di sini bukan konsert, bukan show, bukan. Pertunjukan di sini maknanya ialah al-'ard. Al-'ardu maknanya ialah apa yang kau buat akan ditunjukkan balik. Itu nama dia ardun. Maka pertunjukan itu ada 3 macam. Pertama, pertunjukan untuk dihisab. Kedua, pertunjukan untuk didetailkan. Ketiga, pertunjukan uzur. Maka semua pertunjukan itu disebutkan dalam sebuah hadis daripada riwayat Abu Isa At-Tirmizi, kata Nabi, yu'radun nas yaumal qiyamah thalatha aradatin fa amma aradatani fajidalun wa ma'adhirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi namanya Abi Hurairah. Katanya Nabi SAW bersabda, ada 3 jenis pertunjukan amal di hari kiamat. Pertama, pertunjukan perbatahan, keuzuran. Ada 3 pertunjukan. Perbantahan dan keuzuran. Yakni apabila seorang dibawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun bertanya, kamu percaya tak tentang Nabi Muhammad? Kamu percaya ataupun tidak tentang Al-Quran? Allah tanya, kamu buat tak benda yang aku suruh? Soalan yang pertama, Allah akan tanya kita pertunjukkan. Setakat mana percayakan Nabi Muhammad? Setakat mana percayakan Al-Quran? Setakat mana yang kamu buat apa yang aku suruh buat, kata Allah. Ini pertunjukan nombor 1. Dia tunjuk balik. Semayang kita laju lah. Subuh seminit. Tok, Assalamualaikum. Doa iftitah tak ada, tasbih tak ada, apa pun tak ada. Kunut pun tak ada. Bila tanya, sunat. Dia tanya, puasa pun dia tunjuk. Puasa pun tunjuk. Tidur daripada subuh ke maghrib. Lepas buka puasa, tidur balik.
Oh, teruknya puasa. Tak ada kualiti langsung. Haji pun dia tunjuk. Pergi buat haji. Tapi duduk main TikTok banyak haji. Kerjanya selfie. Waktu tengah duduk buat haji tu. Apa yang kita buat sekarang dengan amalan ni, Allah tunjuk balik. Ada kualiti ke? Tak ada kualiti ke? Jawab. Kemudian, elok kita nak habis kelas baru 45 masuk. Pergi minum dulu ya. Semalam Cik Leman tak buat perarakan. Tak ada. Bila saya cakap dengan Pak Leman, kamera kena fokus Pak Leman lah. Tak lalu apa? Tak larat. Tak larat berjalan ya. Okey. Bila saya cakap dengan Pak Leman, kenalah fokus Pak Leman. Duk fokus saya juga. Bila saya cakap dengan Pak Leman, kenalah fokus Pak Leman. 3 kali bercakap, baru kamera berjalan. Semen. Okey. Bila saya cakap dengan Kak Som, fokuslah muka Kak Som. Kak Som semalam buat perarakan, Kak Som jalan. Jalan je larat. Naik motor ke, berjalan kaki ke. Jalan kaki, boleh jalan ya. InsyaAllah ya. Tahun depan kita buat, road dia jauh sikit. Pusing kot Maidin, patah. Dalam 4 km cikgu kamera. Jenah tolak lah. Pusing roda. Semalam tu dekat. Tak ada nak peluk. Selawat 4 kali sampai dah. Ni tahun depan kita buat cari jauh sikit. Okey. Elok jauh lalu depan rumah. Terus masuk dalam rumah. Dia macam merentah desa dulu-dulu. Ingat kita lu kecil-kecil lu merentah desa. Lalu depan rumah. Pergi ke dapur terus minum air. Ngok-ngok minum air. Zaman-zaman kita dulu lah. Lepas tu shortcut lari ikut belakang rumah. Tumbuh awal pula sampai. Masa bila potong aku, rupanya masuk ke kebun getah. Ni zaman kita dulu, merentah desa. Baik. Jadi soalan di antara soalan ni yang pertama. Mun Maiz semua kata, semalam terlupa nak bergambar dengan Pak Leman. Sudah Pak Leman. Pak Leman pada orang minat Pak Leman. Masya Allah. Tu yang Kak Ram tak percaya tu. Baik, kemudian. Maka ditanya kepada dia, kamu percaya tak pada Nabi Muhammad? Maka dia dengan bersungguh hati melepaskan diri, dia kata, tidak sekali-kali ya Tuhanku. Hamba tidak percayakan Muhammad dan Al-Quran dan lainnya. Bahkan hamba percaya dan hamba perbuat apa suruhmu. Maka berlawan dengan sungguh hati orang itu dan diingkarnya apa yang dibuat, maka yang demikian itu pertunjukan perbantahan namanya. Dan ada pun pertunjukan uzur apabila ditanya orang akan dia, mengapa kamu tak semayang? Mengapa kamu tak puasa? Lalu dia jawab, dia katanya hamba tak semayang kerana lupa lah, kerana sakit lah, macam-macam dalih lah. Ini dipanggil sebagai pertunjukan uzur. Jadi apa yang kita tak buat di dunia ni, jawapan tu kita akan pakai balik di hari kiamat. Allah tanya kenapa tak puasa? Gastrik. Sekarang Allah siasat. Betul ke tak betul gastrik? Kenapa kamu tak pergi haji? Duit tak cukup. Allah siasat. Duit cukup tapi hang buat apa? Dapat duit hang beli rumah, dapat duit hang beli kereta, dapat duit hang pergi melancong, dapat duit hang pergi tambah barang mah. Akhirnya tak ada duit pergi haji. Umur 60 ni tak ada alasan lah. Kalau Allah bagi dekat kita umur dah 60 lebih, tak ada alasan lah. Tang mana lagi yang tak cukup? Tang mana Tang mana lagi? Sebab tu saya seronok bila ada orang buat ura-ura nak lanjutkan kaki tangan ni sampai umur 63. Tang mana lagi tak cukup? Sudah-sudah lah. 58 tu pun tua sangat dah. Nak kerja apa? Ni sampai nak lanjut sampai 60 kerja dah apa?
Cukup dah 60 ni kalau engkau tak ada alasan lagi nak semayang, jawab dengan Tuhan. Umur 60, rumah dah settle, kereta dah settle, anak dah ada, menantu bersepah dah, cucu ni berceretek dah. Mata pun dah kelabu, tangan pun ketak-ketak takkan nak main TikTok lagi. Cukup dah. Nak menyanyi pun tak lepas dah suara. Nak menyanyi kejadah apa lagi. Nak berlakon pun orang tak mau tengok lah. Hang berlakon jadi hero, confirm tak laku filem tu. 60 tu rehat dah. Nak tayang rambut apa lagi, uban penuh satu badan. Sebab tu 60 ni kalau tak berubah juga habis lah. Habis lah sampai ke sudah. Tak ada alasan lagi dah. Allah dah bagi umur dah cukup. Tapi kita kata amalan tak ada. Bukan salah Tuhan dah. Melainkan salah kamu. Kamu yang menjadikan diri kamu tak sempat. Saya tak sempat datang barakah Ustaz nak belajar. Buat apa sekarang? Biasalah kawan kadang pergi Jakarta. Main golf. Biasalah kadang. Terus ada gelak kat saya. Gelak. Siapa gelak kepada Tuhan besok? Besok Tuhan tanya, kenapa tak datang semayang? Kenapa tak datang belajar? Jawab. Saya main golf Ustaz. Jawabnya tu. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil pertunjukan uzur. Kenapa kamu tak tutup aurat? Jawablah. Dan Allah menjadikan saya di rambut semua tu. Kenapa nak suruh tutup pula? Kalau suruh tutup, tak payah bagi rambut. Jawab dalam dunia. Kenapa awak tak pakai tutup-tutup semua? Memang saya tak tutup aurat, tapi hati saya bersih tau. Jawab depan Tuhan. Tuhan, hati saya bersih tau. Allah jawab apa? Aku suruh tutup. Bila hang tak tutup, maknanya hang tak bersih hati dengan aku. Jadi segala uzur yang kita bagi alasan dalam dunia ni, simpan alasan tu. Uzur tu maknanya apa? Alasan. Tanya suami sekarang, kenapa abang tak semayang abang? Aku selagi mana aku tak baik, aku tak semayang. Tunggu aku baik. Sekarang aku semayang, lepas subuh aku buat jahat. Masa semayang, subuh aku semayang. Saat lagi aku tikam nombor ekor. Nampak sangat aku dia jahat. Baik aku tak payah semayang, aku nak tikam nombor. Simpan alasan tu di hari kiamat. Kenapa waktu awak berkuasa, awak tak buat hudud? Itu perintah Allah. Kalau saya buat hudud, nanti semua orang potong tangan. Macam mana orang nak maju? Jawab alasan tu depan Tuhan. Itu dipanggil apa? Pertunjukkan keuzuran, ma'azirah. Pertunjukkan alasan. Sebab kita sekarang ni semua ada alasan tak? Ada. Cuba tanya anak kita, kenapa tak sembahyang subuh tadi? Ada alasan dia? Apa? Tak jaga, tertidur, letih sangat. Dah jaga, lepas tu tertidur pula. Macam-macam alasan. Kok suka saya lah nak semayang, tak semayang. Itu pun ada juga. Cuba tanya orang yang tak pergi haji lagi. Kenapa engkau belum buat haji? Nama tak dipanggil. Dah daftar dah? Belum. Memang takkan panggil lah. Awak tak daftar. Duit tak cukup tu paling biasa lah. Duit tak cukup. Tapi buat kenduri cukup. Mana penting? Buat kenduri anak ke pergi haji? Pergi haji dulu. Anak sulung habis 20,000. Anak nombor 2 habis 15,000. Anak nombor 3 habis 20,000. Anak nombor 4 habis 15,000. Tang situ saja ada 100 lah. Tiba-tiba tak mampu, duit tak ada. Tak ada kau cakap yang kau buat kenduri tu apa? Ayah nak kenduri kenalah buat. Kau boleh buat kenduri nasi lemak je. Yang penting akad nikah. Sebab tu saya nak ajak orang simpelkan kenduri kahwin. Belanja singkat sikit-sikit sudah. Ni dah lah duit tak ada. Gadai tanah pula buat kenduri. Hanya kerana nak melawan pentas pelamin.
Yang patut awak pergi haji, haji dulu. Kenduri ni lantak engkau lah. Akad nikah pejabat agama. Kemudian bawa Tok Qadi pergi makan kedai nasi kandar. Sudah. 4 pedom 4 ketui. Ayam berempah seketui. Sudah. Ni dah. Nak tema-tema. Baju kena kala sama. Sendon-don-don-don. Ambil upah, sewa pengantin, sewa baju, sewa pelamin, sewa fotografer. Nak special. Tak main lah pasang kemah depan rumah. Nu sewa nu. Villa sana. Wedding sini. Akhirnya duit tak ada pergi Mekah. Bila sampai di hari kiamat. Alasan apa? Allah dah bagi dah. Tapi hang buat benda hak tak disuruh. Nombor 1 ditunjukkan kepada kita tahap amalan kita. Kamu sayang tak pada Allah? Kamu sayang tak pada Nabi Muhammad? Kamu ikut tak Allah? Kamu ikut tak Al-Quran? Kamu ikut tak ajaran Nabi? Itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2 ditunjuk. Kenapa tak buat? Kenapa? Keuzuran. Pertunjukan nombor 1, Allah tunjuk pada kita setakat mana kita pegang perintah Allah. Semayang. Saya semayang. Maka ditunjuklah semayang kita. Pakai kain pelikat, baju tak pakai. Semayang Zuhur. Ni semayang. Sudah. Ni yang kita semayang ni. Baju tak pakai, pakai kain pelikat saja, panau keliling badan ni. Hang menghadap Tuhan macam ni ke? Allah tanya balik satu-satu. Kamu sayang tak Nabi Muhammad? Oh, saya sayang. Setakat mana hang sayang Nabi Muhammad? Selawat tak pernah, ziarah makam Nabi tak pernah. Nama anak-anak kamu pun semua nama orang putih dengan nama negro. Tak ada langsung nama ciri-ciri Muhammad. Apa tanda kamu sayang pada Nabi Muhammad? Apa pun tak ada. Jawab. Tanya pula setakat mana kamu percaya pada Quran? Oh, saya percaya sungguh. Baca pun tak. Baca pun tidak. Pertunjukkan nombor 2. Allah Ta'ala buat apa pula? Pertunjukkan keuzuran. Kenapa kamu tak sedekah? Kenapa kamu tak puasa? Kenapa tak buat? Kenapa tak buat? 2 benda ni ditanya depan Tuhan. Nombor 3, pertunjukan ketiga, wa ammal aratus salisah fa inda dhalika tatiru suhuf fil aidi fa akhidhun bi yamini wa akhidhun bi shimali. Maka pertunjukan nombor 3 ialah pada saat diterbangkan surat amalan kepada tangan-tangan manusia. Ada yang ambil dengan tangan kanan, ada yang sambut dengan tangan kiri. Ibu Nazla cantik, adik seorang. Anak dara belajar ilmu agama dalam kuliah Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Siapalah anak dara tu? Nah, kameraman fokus sikit. Siapalah anak dara tu? Kameraman. Oh. Tidur wah kameraman. Tengok switch, tengok pergi ke mana? Siapa ni? Ibu Nazla ni. Lambat depa ni. Tidur apa? Mana dia? Oh, itu Kak Som. Mana darah apa? Baik. Oh, tu dia anak darahnya dah bertunang. Yang tudung berang tu dah tunang. Yang tudung putih tu single lagi. Yang tu belum lagi. Tak ada siapa-siapa punya lagi. Baik, tandakan di situ. Kita sambung besok insya-Allah. Nampak pula dia orang ya. Baik, kita sambung besok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom Cik Leman. Mau nak habis baru sampai.